I don't blame him. Bila ditanya, Cintong kata, bersama akan menyusahkan PH. Sebab kalau bersama take away 15% daripada undi di Johor, itu akan menyusahkan dan akan mengambil undi PH. I will answer to that. Cuma yang saya kurang selesa sedikit, yang saya kena jawab, the why part. Sebab Cintong cakap, saya buat semua ini ni, bersamalah, susah payah kempen, kemudian heret kawan-kawan semua datang, because it's all about me. It's all about me. Because I want to prove that I can take away votes. I want to prove, kononnya dia cakap, ini sebab saya marah sama dengan PH, mau kacau sama PH, just to prove a point. Okay. Saya sekarang ini kempen sebab kita tak ada sumber, kita parti baru. Belum 50 hari lagi tahu. Esok baru, saya ingat esok 50 hari. Tong Sing Tang esok baru 50 hari tahu. Hari ini 49 days baru. So bila kita kempen memang susah lah. So saya kempen, banyaknya saya ikut calon-calon, we go and knock doors, kita jumpa dengan pengundi Cina, Melayu, India. Saya tak tahu kalau Uncle Aunty ada, mungkinlah tak ramai yang follow. Tapi kalau follow kempen saya tiap-tiap hari, tadi, petang tadi sebelum ceramah ini, saya follow Yi Leong. Saya follow Yi Leong pergi dekat kampung rumah 10 dekat Johor Jaya. You masuk saja kampung tu, saya suruh, you call balik Yi Leong, dia gila ke? Ini salah tempat ke? Itu punya kampung, bendera BN penuh semua bendera BN. Semua kampung Melayu. So, saya pun cakap, ayah Yi Leong, lain kali you nak problem, you problem seorang lah. Jangan tarik saya sekali. Nanti kena halau. So, saya pergi, saya turun. So, tanya lah, ini kampung apa ni? Why you bawa saya kempen sini? Yi Leong cakap, kampung rumah 10 dalam Johor Jaya, dalam pilihan raya yang lepas, itu kampung yang PH undi kalah paling teruk sekali. Itu undi yang traditionally semua election yang lepas, semua PH tak boleh masuk pun. Dekat situ, memang kalau ada UMNO, dia bagi semua dekat UMNO. Kalau ada PN, dia split UMNO dengan PN. So, I cakap sama Yi Leong, so why waste my time? Why? Yi Leong cakap, dia sudah cover 70% daripada rumah-rumah dekat situ. Dia rasa it's very good reception. So, dia sudah buat kerja dia. 30% lagi dia cakap, you buatlah kerja, you ketuk pintu juga. So, saya pergi tau. Kita mula dekat satu warung. So, okey lah, jumpa orang semua. So, saya sudah jalan semua. Lepas tu ada orang panggil. Ada I think he's about 30 plus lah. Much younger than me. Dia panggil. Dia cakap dia UMNO. Tapi cakap tak apa YB. You cuba, you try. Menang kalah is okay. Kita support you cuba. Tapi dia mengaku dia UMNO tau. Sama bila kita pergi ketuk pintu satu-satu bila kita buka. Then I then understand why Yi Leong cakap it has been quite good. Sebab masa zaman PH, kita orang ni semua PH tau. Saya PH, Lawrence PH, Jan PH dulu. Gwitek pernah jadi Adon PH dulu. Masa kita PH dulu, kalau kita pergi ketuk pintu kawasan Melayu yang UMNO, dia tak buka tau. Dia halau you lagi. So saya ketuk, kemudian ada satu rumah, dia lama sikit lah nak keluar, mula anak dia. Rumah itu sudah colour kuning. Kemudian dia ada 2 orang budak, saya ingat maybe standard 4, standard 5, tengah main-main dekat luar. Dia cakap nanti dia panggil atuk dia punya grandfather keluar. So I think about 2 minutes later, grandfather dia keluar. Dia tak pakai baju, pakai plekat saja. Dia datang, dia tengok saya, dia cakap, tadi awak YB YB Rafizi, tadi awak dekat Skudai.
cepatnya sampai dekat sini. Saya terkejut lah. Saya tanya, macam mana pakcik tahu? Saya tengok tiap-tiap hari lah you punya ceramah semua, you punya kempen. Kalau Stanley ada, tanya Stanley. Mungkin boleh tanya Wehan, boleh tanya Guitek. Kami kempen kali ini saya nak jawab yang Cintong tanya tadi. Saya sudah kempen untuk PKR dan juga untuk PH daripada umur saya 21 tahun. I'm now 49 years old. 28 tahun, tahu. Kali ini lebih mudah untuk berkempen dengan pengundi-pengundi Melayu berbanding dengan sebelum-sebelum ini. Itu jawapan saya kepada Cintong. Memang DAP akan terus cakap terutamanya kepada orang Cina bahawa parti bersama ini akan merosakkan undi orang Cina sebab dia ingat bersama adalah DAP dan juga PKR. But we are not. Bersama is not PKR or DAP. We are not PH. We don't have the baggage of PH dan juga PKR dan DAP dengan pengundi Melayu. Sebab itu bila kita pergi kempen senang. Saya pergi kempen semalam dekat Tiram. Kampung Melayu semayang selepas semayang Jumaat. Saya dah nak pergi kereta, ada seorang pakcik tua lari-lari datang, dia bisik, dia cakap, you kasih tendang semua ini orang. You tengok dia, you tahu dia dulu pernah undi UMNO, pernah undi Perikatan, pernah undi PAS. You tahu. Kenapa jadi macam itu? Sebabnya, orang Melayu dengan orang Cina, dengan orang India, pengundi atas pagar Melayu, Cina, India, kita tak banyak berbeza. Kita semua sudah bosan dengan ahli politik. That's it. Sebab Melayu pun sudah tukar parti daripada UMNO, dia bagi peluang kepada PH, kepada PKR, kepada Bersatu. Walaupun Melayu dulu susah sangat nak undi DAP. Tapi sebab nak ubah, dia undi DAP. 2018, 2018 wouldn't have been possible kalau orang Melayu tidak undi Pakatan Harapan. We all know that. So Melayu pun dia sudah cuba. And then dia tengok, ayah, kita nak tengok perubahan. You know, kita tak nak campur politik. We just want to get on with our lives. Kemudian you gaduh, you buat Sheraton move. Kemudian daripada berkawan, you gaduh. Daripada Bersatu dengan UMNO, you gaduh. Lepas tu PAS dengan Bersatu pula. Kemudian masuk 2022, PAS, Bersatu, cakap dengan orang Melayu semua, kita semua kena bersatu supaya undi Melayu. Orang Melayu pun bagilah undi kepada Bersatu dengan PAS Perikatan Nasional. 2 tahun gaduh lagi. 2 tahun, 3 tahun. PAS dengan Bersatu, maki UMNO. AMDAP, UMNO, DAP, semua macam-macam. Now, PAS cakap sama orang Melayu, kalau tak undi saya, tempat yang PAS tidak bertanding, undi UMNO. You think orang Melayu bodoh ke? You think orang Melayu bodoh ke? Orang Melayu cakap, you celaka semualah. You bising, gaduh sama you. Kita orang ini 5 tahun sekali, you arah sana, suruh sini. Akhirnya, you menang, you jadi menteri, kita orang miskin macam ini juga. That's what the Malays think. Atas pagar Melayu, ramai yang fikir macam itu. Now, let's go back to Cintong. Don't forget about Cintong, Saya rasa sekarang sebab saya punya channel, kita tak boleh tunjukkan ceramah ini. Kita kena tunjukkan ceramah yang satu lagi lah. Saya kena pergi satu lagi ceramah. So, kita tunjukkan dekat Ubat punya channel, YouTube kan. Saya tengok tadi, ada satu masa tu ada lebih kurang 900 orang yang tengok ceramah malam ini tahu dekat YouTube. 900 orang. Saya tengok lagi ni, siapa? Cina mana? Tengok ni semua. You tengok yang komen tu, banyaknya Melayu yang komen. You see?
Banyak Melayu atas pagar. That's why 50% of Bersama members have never joined any party. Dia memang tak minat politik sebelum ini. And 65% of Bersama members are Malays. Dia tengok, dia tak faham pun. Sebelum itu, Sam Dek Jo bercakap, masa Wehan bercakap, saya tengok masa Alfred, Dr. Chu bercakap. Dia bukan faham pun. Dia tulis ramai-ramai, tak apa kita support. Tak faham, tak apa kita like. You tak percaya, you pergi tengok komen sekarang. So, to answer Cintong, why Bersama? Because I spent 29 years doing it, saya kena terima the reality. The reality is PKR, DAP, Amanah will never be able to get enough Malay votes for us to build a better Malaysia. That's all. I mean, I have to call a spade a spade. Someone needs to show the elephant in the room. And the elephant in the room is this. Bukan Melayu, dia perkauman, dia tak suka dengan DAP semata-mata. Melayu bukan perkauman, dia tak suka PH semata-mata sebab DAP. There's a question of trust deficit dengan Anwar Ibrahim and by extension DAP. Simple.